Oh, cak. Assalamualaikum. Salam bertemu kembali dalam channel Abang Jas. Okey geng, hari ni alhamdulillah turun ke Pok Baru ni geng, Pok Baru. Rasanya dah baru tak baru jugalah, dalam 3 kali lah turun dekat sini. Alhamdulillah, resort sebelum ni pun cantik-cantik je dah berapa sekali sekali lah, ini kira kali 2. So hari ni aku turun bersama Road Bangkok Adventure. Mantap. Pak Jerry Harry. Mantap. Marongga. Kemal dia tengah call tu. Alright. Brother Abang Jas dan Carol Angler dekat, dia dah turun dah. InsyaAllah. So kita jumpa dekat spot korang layan video Abang Jas ni. Alright. Okey geng, kita dah sampai dekat ni dekat spot kita target ni. InsyaAllah kita main dekat area-area sini lah. Mandangkan hari ni air bani, air kecil lah so kita dapatlah main dekat-dekat tengah-tengah ni. Kebiasaan kalau tempat ni kalau air sedang-sedang besar ke, air besar ke, memang arus sini laju ya amat. InsyaAllah lah kita try dekat sini Ini masa dia ni, masa air bani ni, air kecil ni. Kalau orang Melaka cakap air bani dia air kecil. Air kecil mati, air mati kecil. Okey. So kita layan ketuk jig ni Stay tune korang, stay tune Okey. Aku tak ada strike lagi ni. Dah cari tempat yang ni ada. Dengan terbangkitnya mentari pagi, punah semua harapan. Katakan harus kita naik sirkuit ni. Alhamdulillah. Strike. Jenoho. First catch of the day, Jekokang. Jenoho. Okey. Layan lagi tempat ni. Okey. Astagfirullah, lucut. Allahu Akbar. Oh ya sayangnya. Allahu Akbar, lucut pula. Jenoho. Ya Allah, lanjut lagi. Strike. Vamos.
Kena hak. Saiz baik. Baik, tolong. Banyak ikan keluar ni kalau macam ni. Mana jenak ni? Jenah mana? Mana jenah? Kat sini. Strike. Ini lagi. Banyak betul. Campur dengan jenah ni. Banyak kerapus lipa ni, layan. Strike lagi. Oh, dia lagi. Taruh makan. Lama. Ada dia ni. Kemal strike, Kemal strike. Kemal. Cikgu padu. Hui, mantap, melendut-lendut. Oi, melilau. Serkut ni, confirm ni. Baru cakap serkut tak ada lah. Member naik sebelah. Mantap cikgu. Ui, saiz tu. Kena mata. Ui. Dia M tu dulu. Okay, well done. Well done. Mantap. Ada. Ada. Wih. Wih. Senangin. Woohoo. Senangin. Senangin. Woohoo. Mantap. Strike. Strike. Strike kena ekor, geng. Comelnya kau strike dekat buntut. Okay geng, kita dah sampai dekat spot. Kita gasak hari tu Okay, harap jenak dia masuk lah. Sebenarnya kita target geng, jenak tu masuk geng. Kita nak main dekat dua pun angin padu. So kita main dekat sini je lah. Strike. Padu. Ui. Kan. Strike Wong. Jenahap. Ui, dia tekan tu. Ui. Noah, ini baru strike.
Oi pokan naik basikal tengah hari. Kawan, kita kawan. Blues gang. Blues gang. Awam jangan kau buang bang. Ada kawan mau tu. Ya bang. Ditapau bang. Okey geng, kita naik ni geng ah. Tepuk semangat. Blues gang geng. Ni dekat karang ni dekat karang Setompok ni. Aduh yai. Aku ingat jenahak rupanya jenahak calet. Calet sarjan. Ai jeep. Apa nak buat geng ah. Mantap. Okey. Jik kokang dia makan kokang tu. Okey, stop recording. Come on, ambil lagi ke Jenahak ke Selampai ke Strike padu. Strike padu ju. Oi, apa ni? Ya Allah. Cik kuat tu. Relax. Kerapu. Alhamdulillah. Saiz mantap lah. Kerapu manis. Mama manis. Baduk. 1 kilo lebih ni. Alhamdulillah. Mantap. Kerapu manis. Saiz. Dua. Kerapu manis. Boron. Tak psycho, tapi dalam ni ada ikan. Okey geng ya, kita continue geng ya. Okey, sekejap. Sorry geng. Kalut geng. Dalam saut ni ada blues geng ni. Lupa nak tu. Dalam 800 gram. Okey geng, alhamdulillah geng, akhirnya naik geng. Dalam mulut dia tu geng, ada ikan geng. Kan. Ditelan ikan apa ni, ikan gelama ni. Akhirnya Eji dapat naikkan. Nasib baik Eji sempat tahan lelau dia geng. Kalau tak confirm dia bawa ke batu geng, dalam sarang dia geng. Alhamdulillah. So okey geng Jik kokang silver alhamdulillah. Memang padu jik ni betul-betul dia nampak jik ni. Alhamdulillah. So ada manis. Dalam mulut dia geng. Kenapa ni geng? Okey geng ni hotel apa? Riviera Bay Resort. Okey geng alhamdulillah. Eji berjaya naikkan kerapu dekat hotel Riviera ni.
Okey geng, dah hampir selamat landing geng Alhamdulillah. Hasil trip hari ni boleh lah geng. Tapi agak-agak struggle lah tadi Memang payah jugalah nak ke spot dalam apa semua. Nasib baik adalah spot-spot cetek tadi Hotel Riviera memang terbaik So kita mendarat geng Alhamdulillah. Nanti abang just review ikan Okay, stop recording. Semangat. Okey geng, alhamdulillah dah selamat landing geng alhamdulillah. Okey brother mantap. Aduh. Tengok hasil. Kemal padu hari ni. Jenah dia geng. Saiz dengan serkut pakai Hailam. Hasil padu dengan dia punya apa? Gelama-gelama dia banyak serkut-serkut saiz kecil tu. Hasil dia baik. Padu mantap. Padu. Okey, Zaini Zaini pun gasak ni. Jauhnya. Zaini. Ada Zaini kita. Padu. Bukan. Ni hasil dia apa? Serkut jenak, serkut. Alhamdulillah, padu berada Zaini. Mantap. Hasil baik. Pak Jerry. Pak Jerry. Mantap lah Pak Jerry. Ada talang Pak Jerry. Ketarap jo. Ikan ikan sedap ni jo. Bakor pun sedap banyak jugalah hasil Pak Jerry Memang mantap Pak Jerry. Kerapu jenak ada 4-5 ekor lah. GT pun naik. Ini betul-betul GT ni geng. Baik. Mantap. Padu. Okay geng Alhamdulillah. Ada jenak ni Ada jenak. Kerapu-kerapu yang tu banyak juga lagi Abang just tangkap ni tapi kecil-kecil lah. Ada jenak poket tu. Ini jenak poket ni ada senangin lagi geng. Senangin banyak jugalah. Okey geng, alhamdulillah selamat landing So abang just tunjuk hasil abang just kait hotel jenak ada 3 ekor Okey, so dah hasil abang just yang ni lagi geng. Blue Rose geng saiz dia. Blue Rose geng ni ada number Pak Jerry nak ni. Aku bagi Pak Jerry dia nak ada number dia nak. Okey. Alhamdulillah. So, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Mantap. Stop recording.